dia cakap ni is on below 1. Okay, thank you. Bye bye. Okay, aku dah dapat dia. Dia tak adalah. Sejuk. Aku dah nak gerak. Sorry. Aku dah nak gerak. Jadi Grab aku dah sampai. I have 35 second only untuk late charges. Oh my god, it's so crazy. But it's okay. Let's go. We can run faster. He's gonna be there. Let's go. See you guys. Okay, let's go. So, aku dah naik Grab. I see you guys in airport. Bye. We arrived Terminal 4. Ta-da! Right, arrived in airport. Ha ha ha. Thank you, sir. Okay, have a nice trip. You too. Thank you. Bye. Arrive. Finally. So, sekarang aku nak cari tempat apa ni? Checking luggage. I'm not sure which one. Aku dah jumpa dia dekat nombor 7. So let's go change baggage first. Mas nak pegang. Jadi Incheon, eh? Yeah, Okay. Korea. Okay, Korea. To Incheon, right? Yeah. Our service here is you can take through all the way. So you don't Alright. have to stop in Hong Kong to collect and then check in again. Oh, no. Okay. Alright, thank you. Okay. Just go there. Play with it. Alright, I just pull luggage. Then you just go. Acknowledge. Yeah. Okay. Take photo. Okay, so this is. So I'm gonna go to departure. And I will see you inside, okay? Bye. Yeah, then suddenly aku tak boleh masuk. Then the lady assists me over there. But I don't want to show her. It's okay. Because this is my blog, it's not her blog. Yeah. Look at me. So tired. Suddenly tired. Just holiday. Come on, Ash. You can do it. Done? Oh, thank you so much. Okay, no worries. Welcome. I got it. Finally. Ha 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 ha. I got my full name already. Chicken chop betul lah. Finally. Nampak belakang tu immigration. Then I pass. All settled, nothing much. Yeah. So I inside already. So I'm gonna go to G20. Yeah. So my gate is G20. That's why I say to you, my vlog is gonna be boring because I'm not feeling well. I'm just like, I just want to sleep. I don't care. It's okay, I'm gonna see you guys there. And just stay tuned and let's see where we going. Okay, bye bye. So now I tengah makan, tiba-tiba tengah makan. So vlog ni macam tak tahu nama apa. I tak tahu, first time. So I tengah tunggu gate I, gate 20, G20. So I have 1 more hour. Yeah, ada dekat dah. Sekarang ada dekat G12. I kena pergi belah sana. So I kena travel sikit lah. Travel sama. Kena jalan kaki sikit. Drama travel. Yeah. Hi guys. So sekarang aku ada dekat launch. Dah habis makan. So my gate is G20 over there. So I just waiting the gate open. I think another 20 minutes like that. Yeah. I see you. Okay, so kita dah check in.
sorry. Hey, kita dah nak boarding. It's a number 5 over there. So I line up here lah. Yeah, so see you guys, boy. See you inside. Ramai gila orang. So kena tunggu baru boleh masuk. I group 5, sekarang group 4. Yeah. Just waiting. Bye. Stay excited. Yes. I see you guys inside, okay? Bye-bye. So, kita nak menuju ke pintu kapal terbang. Yeah. Let's see. Tara. It's gonna be like this. Morning. So excited. Not sure which one. Okay. Alright. Worries. So sorry. It's gonna be like this. 54K. He's here. Yeah. Just plug in his borrow like that. So like I say, yeah. So I think that kami pasti have a very nice extra leg. What we call it extra leg. Yeah, and they provide also the headphone, and also they have the magazine. Yeah. So the flight is gonna be 4 hours. Actually a bit delayed for 25 minutes, but it's okay, no rush. As long as we safe to arrive. Yeah, you want to look at it outside? It's gonna be like that. It's so nice. Everyone boarding already. Like somebody beside me. Hahaha. So I have extra seat. Siapa nak duduk sebelah? So nice. Hi. Can. Hi. Thank you. Sorry, sir. Thank you. Thank you. Dapat Muslim. So ni macam halal machine. Candy. The calories, liquid, water. I'm not sure, like a sandwich. Ada macam sandwich. Macam sandwich slice. I know what is this actually. What inside? What inside? Alright, I think this one is you order the Muslim meal. Yeah, mostly, but I want to know what inside. I'm not sure because I only know the regular meal. But different. Yeah, different. This one is Okay. chicken. Alright, thank you. But no pork, right? No pork. No. Okay, thank you. Let's try the food. Go inside. Bismillahirrahmanirrahim. Ini macam mushroom pie.
couple of salted vinegar. But I'm gonna eat no. I don't want to eat this. Mesti tunggu orang nak tolong basahkan aku panggil dia orang. Sorry. We can have plugs. Ah, here. Thank you. Tak tahu. Aku tak tahu. Soon. I have a layover in Hong Kong first for 4 hours. Then after that, baru flight bagi somewhere. Something surprise like I say to you, right? See you, bye bye. Arrived, so yeah, finally. Thank you so much. So this is how business cards look. See, very nice. But not this time. No money. Baru sampai. Thank you so much. Bye. Thank you. Good night. Oh, so cool. So cool. Kita ada 4 jam kat sini layover. So tengoklah apa yang boleh buat. Nah, menguap pun tunjuk. So jumpa korang. Bye. So sekarang aku dah habis apa ni? Immigration dekat Hong Kong. So ni adalah jejantas terpanjang. Panjanglah sangat. So yeah. Now I just need coffee. Haus nak coffee, pengantuk weh. Penat gila. Yeah, so check it out. So I just saw Starbucks here. So I just grabbed my iced matcha latte oat milk with my raspberry tart. Anyhow, oh, this one Macau. Last year I go Macau. 2 last year. Very nice. Very cute. So I'm going to see you. Bye. So my layover finished already. So now I want to fly to somewhere what I'm saying just now. So just stay tuned guys. Bye bye. So tempat ni memang best gila. Dan semua orang suka. Aku pun first time nak pergi ni. So yeah, taxi. So perjalanan kita lagi 3 jam 20 minit. So kita 55k. Oh, sorry, 55k. Which one? Behind tu, belakang lagi kot.
Which one this one? 55K is here, the window side. Alright. So, kita dah sampai destinasi kita. Di mana? Alah, dia tak tunjuk pula. Kejap. Dekat sini. Tahu tak kawan ni? Di situ. Ya, let's go out lah. I show you more. Memang sejuk dalam pun dah sejuk. Gigil-gigil lah. Aku dah tak pakai heat tag. Ya. Sekarang kita nak keluar. Thank you. Kita nak keluar menuju puncak. Thank you. Bye. So cool. Nice. So now nak pergi claim baggage and arrival, nak pergi immigration, nak tengok lepas ke tak. Aku dah sediakan semua dokumen dalam bag ni. So let's see. Bye. Sekarang aku dah lepas immigration semua. So aku dah beli tiket bus. TV aku lupa nak record, but it's okay. Dia 18,000 won macam tu. Tapi dia berhenti dekat Grand Intercontinental. Ya, jadi sekarang aku nak kena turun bawah, ambil bus. I see you guys. Tipu lah, dia kata turun bawah, lepas tu makcik tu kata naik atas. Dah lah, aku ada 10 minit je lagi. Sekarang dah pukul 3. Bus dia pukul 3.10. Hey, chicken chop betul. Nampak bus dia macam TBS lah, tapi canggih sikit. Canggih sikit lah. Dekat sini number 7. Do not this way out lah. 7A. 7A berapa? Sejuk tak? So crazy guys. So cool. Berasap tak? Jakun. So ni dia 7A 3. So aku ikut je apa yang dia cakap. 7A 3. So pukul 3.10 lepas bus Samsung sini. 1.3. Korang tengok sejuk weh. Kena menggigil lah. Negatif 4 ni, kau rasa? Negatif 4. Kan? Thank you. Samida. Sekarang beratur nak tunjuk dia tiket yang tiket ni betul ke tak. Dia koyak kan? Terima kasih. So aku dalam bas menuju ke sini. Sejuk weh. Bye. I'm not sure. But you know how many stop, man? How many stop? Yeah. 1 hour? 1 hour in the bus? Okay, 1 hour in bus. Okay. 1 hour. 감사합니다. Sorry. This one here? Yes. Okay. Thank you. 감사합니다. 没有我们住那种。 Kita dah sampai. So, dia adalah Intercontinental dia.
Dan sekarang nak pergi ke mana? Ke sana. Hotel. Peto. Sejuk gila weh. Bengkils. Tak, just pretend cool. Macam tak sejuk kan? Bawa buat macam cool. Ada sejuk gila, negatif lebih. Kejap aku nak tengok location dia di mana. Nak ambil ini MRT kot. Bye. Kejap lah aku nak figure out dulu. Tak tahu, tak faham dia nak apa ni. Bye. Sejuk gila. Ya Allah. So sekarang hotel aku tu, Hotel Pito tu. Sekarang aku nak kena pergi checking dulu. Pakai hitak. Tak pakai apa-apa weh. Muka aku dah macam apa dah. Oh, ada 7-Eleven sini. Okay, very good. So, aku check in dulu lah. Sampai check in dia. Ini level 2. Hello. Hello. I want check in. My password? Thank you. Let's go. It's done. It's a room 1602. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ooh. So ni bilik aku selama 3 hari dekat Seoul, Korea. So ni tandas dia, jamban dia. Oh, nasib baik dah ada bidet. Ada air yang keluar dari jamban tu. So ni bilik dia, katil super single. Untuk aku je, nak tidur dengan siapa. So ada viewscape, view bangunan. Ya, macam tu. Oh my god. Oh my god. So nice. I love it. Dan the TV lah. So nice. Very nice. Aku nak, pasal awak nak pergi bawah nak makan. Pasal aku nak tengok apa ada dekat sini. Dan sekarang pun masa awal lagi. Baru pukul 4.45 petang. Dia macam awal sejam dari Malaysia. Yeah. So I'm gonna see you. Bye. Hi guys, Assalamualaikum. Aku baru siap mandi dan aku dah tukar baju. So this is gonna be my outfit for today night. Sebab dah nak gelap dah. So aku nak pergi cari makan, lapar. So aku macam nak cari macam sup-sup ke apa-apa yang boleh dimakan dengan senang. Dan this is me. Okay. So let's go down. So ni pemandangan luar dia. Dan Mika. Hai. Mika cakap annyeonghaseyo. So my family from Malaysia call me. Hello. Okay, nanti abang upload kat YouTube, okay? You watch me, okay? Belum. Besok. Bye. Bye, Mika. Muat sikit. Cakap, Mika. Cakap sarang heyo. Okay, bye. Bye. Drama. Cantik. Hai guys, aku tak sure tapi sini macam ada kafe. Cantik kafe dia. Dia macam estetik sikit.
Dah ada coffee tapi dah tutup dah rasanya. Sampai pukul 6 petang je. Lepas tu dia ada kakabu chicken. Ni pun macam sedap. But I'm not sure halal ke tak lah. Sini dia macam penuh dengan street apa ni? Street punya food. Dia ada macam ni bakute kot. Dia ada seafood. Dan dia ada wagyu waklu. Dia do everything. Ada Euros Coffee. Ya. Rasa ni tempat yang best. Dia macam estetik sikit. Cafe. Dia ada kedai makan macam restoran. Kebanyakan sini macam apa ni? BBQ macam tu. So, ya. Aku nak macam sup-sup. Kedai ni macam menarik. Ni kedai macam mi tarik macam tu. Ni kedai dia. Sorry. So ni dia macam makan BBQ kot, tak silap aku. Tengoklah tempat apa yang kita boleh makan. Ni ada apa? Ada ni chicken soup Sagetang 19,000 won. So aku akan makan sini kot. Macam sedap je. Lepas tu dia macam menarik sikit. Estetik sini kedai dia. Hi. Okay, just a moment. Dia ada macam braised chicken with veggie. Akan bagi air. Samgeta, Chicken. Yeah, chicken. Chicken soup. 한방 진생. What this and this? What special? 스페셜? What? 스페셜 와. What special is it? What is it? It's okay like this only. 스페셜 와. 이게 아니야. 이게. Yeah. One rice. So ini adalah percubaan yang pertama. Let's try. 근데 이거는 들어오는 거는 뭐예요? Gila weh. Your rice inside chicken. inside 안에 rice. Thank you. 요 salt. This one. This one. Korean 진생 소주. Soju. Okay. Soju lah apa lah. Ni kimchi radish kot. Ni yang long bean. Soju. Water. So nasi tu dalam ayam. Power tak power? Power tau. Okay, kita makan dan rasa. Rasa. Hai orang sebelah. Dah kenyang, alhamdulillah. Sejuk gila. Tapi dalam ni memang panas sebab dia tak buka aircon. Sebab dia tahu orang memang takkan nak pakai airconnya kat dalam. So memang panas. Aku pun peluh-peluh. Tapi bila kat luar, dalam luar dah jadi macam sejuk pula. So sekarang ni aku tak tahu nak pergi mana. Seven-Eleven dia. Faham apa aku cakap? Aku nak beli Timani card. Bukan Timani card, Cleanmate card tu. Dia untuk 3 hari untuk gunakan dekat bas. Macam unlimited. Tapi tak faham. Help me. How? I want to cry.
Ni aku pun takut-takut juga. Takut macam orang kalau tiba-tiba gangster-gangster ke. Tapi aku buat biasa je lah. Aku buat macam tak ada apa-apa. Aku buat macam aku lah. Tak kau lah aku tak buat apa pun. Tadi ada orang tegur-tegur juga. Ya, aku buat bodoh je. Nanti karang mengepau ke takut. Aku tak tahu tempat dia macam mana. So aku jalan je lah. Ikut suka hati aku. Jalan ikut hati. Terus saja. Is it far? Is it far? 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 Yeah. How to go? Ayo, 안녕하세요. He's shy. He cannot speak English. I can A little bit only. A bit can. Okay. not here, not. No. Here. Yeah. 이쪽으로 Yeah. 쭉 Go 가서 there. Okay. 건너서 Mm-hmm. 그다음에 여기 Okay. This half. 오케이. 여기를 어쩌서 Airdrop. 에어드롭. Is on. Oh, below. One. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Okay, aku dah dapat. Dia. Dia. Tak adalah. Sejuk. Sebenarnya tak nak pun tanghulu tu. Saja je. So aku nampak tengah lap-lap cermin. Macam menarik. Sabar. Belum hari ni. Okay? Kita pergi hari ni. Tapi tak boleh English. Susah lah. Susah nak cakap. Dekat Siumart aku nak beli ayam viral tu adalah air banana. Kau cakap ni sedap gila. Pisang. Ambil 2 dia lah. Ni apa? Try lah. Sudah ada kotak Doraemon. Sedap kot. Cuba lah. Cuba tak tahu. Air tu lah je ni. So here. Ya, so nak beli kari. Ya. Then some snack. Chocolate ke something nachos. Ni Nana punya favourite. Okay. Guys, so aku balik hotel sekejap tadi sebab aku letak barang yang aku beli tadi. So aku nak turun bawah balik, nak explore more. Tapi aku macam nak tengok-tengok je lah. Tak tahu nak tengok apa. Aku pun dah letak bag aku tak bawa. So aku bawa wallet dengan phone je dan DJI Action 6 aku. Aku dah dekat luar. Jadi sekarang 8 degree weh. Kau rasa? 8 degree. So double daripada tadi. Sejuk gila. But still nice. Still good. So just explore lah. Hi guys, aku rasa aku nak end video sekarang. Dah aku sejuk gila. Sebab sekarang degree dia pun dah double, triple. Jadi aku pun macam nak demam dah. So aku memang dah demam. Jadi demam aku ni boleh jadi demam triple, double, like double cheeseburger, triple cheese. So aku rasa macam better aku just end first.
And I will see you guys tomorrow for day 2 me in Korea, in Seoul. Okay? Pada yang siapa-siapa yang suka video ni, jangan lupa like and subscribe and comment also. As long as aku semangat lagi nak buat video yang lebih menarik. Okay? Bye. I love you. Hai korang, sebelum aku endkan video ni, so aku nak borak sikit dengan korang sambil makan McDonald yang aku beli ni. So macam nanti orang akan tanya macam mana masuk Korea, so senang ke tak, susah ke tak. Jadi so aku cerita kat korang macam mana perjalanan aku masuk Korea. Mula-mula aku research dulu apa yang aku tak tahu. Aku tak pernah datang pun Korea, jadi aku tak tahu. So first time dalam hidup aku, jadi aku pun research. Jadi kat situ keluarlah yang semua macam KETA, E-Arrival card, and then macam-macam yang dia nak dokumen lah, yang mengatakan kita nak buat turis dekat sini, kita nak holiday vacation dekat sini. Jadi aku pun sediakanlah semua dalam satu file macam ni. Tak, nampak tak? Jadi ada aku punya apa ni, dokumen tebal juga ya. Tebal juga. So yang pertama mesti kita kena buat KTA kita, sebab yang ni paling penting. Sebab aku rasa dia macam visa tapi RM30 je nak buat dia, apply dia. Tapi aku rasa ni untuk 5 tahun kot, yang aku baca dia punya polisi untuk 5 tahun. Confirmation online. And this one is the arrival card. Yang paling penting tiket balik. So tiket balik ni penting gila. And also hotel atau Airbnb mana yang korang stay perlu juga. Dan aku punya passport. So itinerary. So itinerary ni penting. So macam dia nak tahu kau pergi mana, kau buat apa kan. Jadi aku pun dah prepare ni sebelum aku datang ke Korea. Aku naik daripada Singapura ke Hong Kong. Aku layover 4 jam. Lepas tu aku daripada Hong Kong pergi ke Korea dalam 3 jam 20 minit macam tu. Jadi bila aku sampai dekat immigration Korea, ramai orang ni, ramai gila orang. Jadi aku pun prepare je lah. Kalau dia tanya soalan ke ataupun dia nak aku punya dokumen ke, aku prepare je. Jadi aku pun dah sampai dekat line untuk nak masuk ke immigration tu. Jadi dia minta aku punya passport je. Jadi aku pun pergilah tanya dia, this is my document. Jadi dia pegang je dokumen tu. Lepas tu dia cakap dengan aku, okay, thumbprint kan, kena thumbprint 2 jari, and then face scan. Lepas tu dah. Dia tak buka weh. Dia tak buka pun. Dia tak buka pun. So kira nasib lah kot, aku rasa. Dia tak buka pun. Jadi aku macam, oh okay, nice. Dan aku pun senyap je lah, sebab aku tak nak tanya banyak soalan. Nanti sekarang macam-macam soalan berada tanya. Jadi aku diam je lah. Aku macam okay, lepas tu dia kasi aku balik dengan pasport aku. So aku fikir logik aku macam okay, tak apalah, aku pun dah ambil balik kertas aku punya dokumen dengan aku punya pasport. So aku fikir macam okay, tak apa, mungkin nanti kot. Jadi aku macam okay, tak apalah. Jadi aku pun okay, jalan-jalan aku ambil baggage. Jadi kau tahu tak, ada cerita kelakar. Ni kelakar gila. Aku tak tahu macam mana nak daripada airport. Aku tak tahu betapa jauhnya Seoul dengan Incheon. Jadi aku ambil bus. Aku tak ambil airport taxi, aku tak ambil. Jadi aku pun ambil bus 18,000 won, persamaan dalam $15 ke $18 Sing dollar lah. Dalam kalau duit Malaysia akan jadi dalam 60 ke 50 ringgit macam tu. In the end aku pun tanyalah, this bus how many stop? Lepas tu orang tu cakap no stop but 1 hour. 1 hour. Aku pun terkejut. 1 hour. Aku pun terkejut. Tapi tak apalah, sebab experience untuk aku yang kali pertama. Tapi so far so good. Dia berhenti betul-betul depan hotel yang aku nak. Kau faham tak? So tak adalah aku jalan jauh sangat lepas dia berhenti dekat bus station dia. But aku expect ada snowball. Sebab waktu aku message kawan aku last week, dia cakap dengan aku ada snow. Tapi entahlah, tak ada rezeki kot. Mungkin besok ke, mungkin lusa. Kalau ada, adalah. Tapi aku memang nak sangat ada snow, sebab aku datang sini untuk snow.
Aku nak snow, aku nak ski sebenarnya, tapi tak kesampaian. Actually aku nak pergi Tokyo. Jadi plan tu dah bertukar. Kalau immigration tanya nak dokumen apa, dokumen tu lah korang kena prepare. Dan prepare because just in case anything can be happen. Jadi untuk hari 3 malam dekat Korea ni, I think it's gonna be nice. And this is my first time to get this cool weather in negative 8. Double daripada tadi. So gila. But yeah, this is a good experience for me lah. Very enjoy. Okay, pada korang yang nak datang Korea, prepare dokumen yang macam mana korang tengok daripada video aku, ataupun korang boleh pergi buat research dekat mana-mana. ChatGPT pun boleh tolong. Jadi tak perlu risau. Tapi KTA ni bahaya. Jangan buat yang scammer punya. Sebab ramai orang aku baca, diorang bayar 60 USD dollar. Padahal ni berapa je weh? RM30 je. RM30 dalam 10 dolar ke macam tu, 9 dolar pula sampai. Jadi jadi aku pun macam so very good experience for me, as long as I can share with you as well. And I gonna enjoy my Korean trip, and I hope you guys also can enjoy next time to come in Korea. And don't forget to subscribe and like this video, and I love you guys. Goodbye.